Okay guys, so hari ni kita nak buat projek restore motor Y15. Motor Y15 Bami tu nak buat pergi jadi standard. Nak kata standard taklah standard sangat. Kita nak buat set mirror, buat plate standard, nak pakai arm standard. Tak mau dah buat macam-macam dulu kan. Dulu kan rompong-rompong lah, tak mau lah. Kita umur-umur nak dekat 70. Umur-umur nak dekat 70 ni dia buat spek apa-apa. So kita dah sampai dah kedai Jojo. Kita tak ni lah, mana-mana apa Jojo lah. Sebab dia paling banyak barang. Jojo O'Connor. Oh mantap Jojo. Dah ni kita dah tengah fikir. Kita nak pakai rim apa, cover set apa. Dia ingat nak pakai rim Rapido. Rim Rapido dah? Dah. Dari custom lah. Customer dah tak customer dah? Boleh tengok rim-rim lah. No! Kita nak pakai arm standard ni. Ni panjang 2 inci ke? Ya, 2 inci. Ni bawa model dah? Ya. Tak lah model je apa. Ya. Dah lah bawa RM2 ni. Boleh. Ramai orang pakai ni? Apa? Yang alloy. Benda angin apa? Rim lah ni kita cari rim Rapido. Oh ni lawa. Ni rim apa ni? Rim custom. Oh Haji lah. Haji. Haji Racing. Tu Rapido. Lah ni tak tahu nak pakai rim apa. Tengok duk fikir kan. Mana lawa ni pun tak lawa ni orang panggil apa? Ni Rapido. Rapido. Tapi Rapido yang tu yang depan 5 lubang kan. Nanti kita ambil yang 4 lubang kat depan. Oh. Pakai rim kecil. Rim kecil. Pakai rim ni. Tak tahu masuk ngam ke tak. Ada lawa. Kalau nak buat jahat dia kaki kurang sikit. 4 batang lah, 5 batang okey. Dia nak jadi macam ni sebab apa Bami nak buat standard sebab kita tak mau pergi salah. Mana kata fork pun kita nak tukar pakai fork standard, arm pun nak pakai arm standard, nak pakai peti rantai, buat plate standard, ada set mirror. Motor tu nak buat macam motor daily lah. Tapi dia slack satu je. Masalah motor tu exhaust lah tak boleh tukar pakai standard. Sebab apa? Sebab jet tinggi, dia punya pressure dia, tekanan dia kuat. So saya kalau pakai automatic secara tak langsung sama rem lah. Kalau pakai pipe standard lah, bah auto bengkok ataupun alai terus. Cuma exhaust sajalah. Kita pakai exhaust tu, kita stay maintain dengan exhaust tu lah. Kita nak buat pergi solid lah. Nak buat pergi standard-standard. Bukan nak buat pergi orang kata apa keluar malam minggu PCU. Kita bukan PCU. Kita set-set jangan-jangan kali keluar. Dan ni duk pening ni nak pakai rim pun. Tengah fikir lah. Dan ni jom kita pergi naik tengok cover set dulu kat atas. Aida minatnya ni. Yang Bami duk tengok-tengok mari yang ni. Ni. Dia purple. Dia masuk dengan iBomb. Ni dia masuk dengan iBomb. Kita nak berkonsepkan dengan iBomb. Tapi stok tak ada. Esok orang sampai. Tu kita pergi naik check dulu. Kita tengok cover set apa yang ada kat atas tu. Selain pada warna ni lah. So kita naik kat atas pula. Jom. Setulis cinta, cerita begitu indah. Mungkin tak nak mungkin. Baris ya baris. Tak ada mungkin. Ni pala tak nak pakai phone. Ada nak tu boleh. Esok lah. Cari purple lah esok ada.
Inner kilat diamond Y15 Vivan. Ambil hitam kilat diamond. Ni inner. Full set. Full set ni tu. Tengok. Ni full ni. Ya ni. Jujur kepala warna 16 dah je. Vivan hitam tak minat tak pasal. Jadi mah. Nah. Sekarang depan dulu test dulu ni. Oh hitam silver. Hitam silver. Biru GP. Bukan, biru. Biru air. Biru excited lah. Oh. Kalau saya colour tu. Guni dia racak. Tu. Ni. Dia macam colour LCBA tu. Oh macam ni. Tak roll. Tak pernah pergi tengok apa kan. Dia ni jangan kamu lihat. Tapi V2 kan? Itu. Kalau hitam. Kalau hitam. Kepala dengan bagat bulu hitam. Dah abang ni cover set esok. Lepas ni kita nak pergi makan dulu. Isteri saya ni mengidam laksa pula guys. Nak makan laksa pula. Tak tahu ngandung apa ni. Tak payahlah peluk dah, tak payah peluk. Nak juga. Dia jealous kalau kita bagi peluk Aida. Dia akan peluk juga. Aisyah ni bapa peluk. Baba ada baby baru. Dia tak bagi ada baby baru. Sangat ini. Saya ni ring rapido, arm standard, cover set esok. Lepas tu mono, tu inner kilat. Tu je kot. Tak tahu dah nak dekat apa lagi. Bila dah cakap asal fork lah. Betul fork. Fork pun pakai fork standard lah. Fork ni apa tanya? Prototype. Bukan prototype apa? Hypertech. Beli fly. Hypertech. Mana sama boleh? Apa dia tu boleh? Mana fork? Tapi tak buka tak? Oh. Cantik. Bintangnya. Fork kita pakai fork ni. Lepas tu set merah nak cari. Komplit tanda. Kita naik set bawah lah. Lepas tu skru salah ya. Satu hari ni saya nak beli lah. Tapi tak tahu sebab kami pakai poket belakang miam lah. Depan 25. Hai. Tak kelak ni. Tak. Depan lawa. Belakang. Tak minat belakang tu. Tak minat buyung dah besar. Wish. Nampak gambar dia nak. Hush. Macam apa ni guys? Superfly. Fork standard Superfly. Oh dia main warna-warna. Jenim. Nampak je FKA tak ada. Apa? Oh ni buat ni ya? Domain punya. Macam ni ya? Oh Superfly. Fly betul. Yang betul fly. Cantik lah kotak dia pun buat dah semua pink. Betul ya Syah. Sebab dia kata pink tu adalah cantik dan premium. Premium. Dia tak kata Aibah makan beli. Dah Okey. Selamat. Alright. Ni dah kita. Ada nak ngam ke tu? Macam nak dari ya. Okey. Cun ah. Rainbow dah. Rainbow dah.
Brembo lah. Brembo. Yang menari di pelukan. Ni apa? Jalan. Yang bahagian kakak kecil. Jalan. Mak pokok. Tapi pukul tak. Boom. Kaki aja makan. Oh. Bin dah siap dah. Lalu ni kita nak ambil barang-barang. Lalu ni pukul 6.35 dah. Tu kita nak beli buat motor apa semua. Tak tahu jangan ke tak. Maksudnya malam ke ataupun esok kita buat. Kita tengok keadaan dulu macam mana. Lalu ni kita nak ambil barang dulu. Lepas tu cover set lah. Tinggal cover set lah. Tak ada. Yang lain ada. Tapi balik nak kena buang kos, nak kena buang, nak kena nak kena ni, nak kena apa semua kan. Tu makan masa juga ah. Fork lagi. Cover set lagi, inner lagi. Tu bang. Berapa duit bang? Apa? Halo. Ada WhatsApp gue, tanya kenapa belum masuk. Belum WhatsApp ni. Enggak gitu. Oh. Projek restore. Spek apa-apa. Jujur bagi. Kena biru. Tadi kita hutang tu. Lu ambil bil dulu lah, saya urut. Ambil bil dulu. Nampak? Jujur kata ambil bil tu. Ambil dulu. Ambil dulu lepas tu kita cakap. Ambil dulu, pasang siap baru bayar. Sebab apa kita ambil ring Rapido kan? Sebab Bami tahu mesti orang akan cakap dekat komen ni, awak tak ambil ring tu, awak tak ambil ring ni, awak tak ambil ring tu, awak tak ambil ring ni. Bukan, sebab ring-ring yang ada yang Bami duk tengok ni terlalu ramai orang pakai. Saya pun tak tahu nak pakai ring mana. Saya rasa Rapido paling lawa. Rapido ni bila letak tayar kecil tu nampak lawa. Kan? Tu beli lagi kan? Oh, Brembo. Benda boleh benci kali nak pound ni. Biji ni. Biji ni. Bami duk nampak Magic Boy eh. Magic Boy ni kan. Nampak lawa, solid eh. Dia lain pada orang. Jom, dia abang ada ambil Magic Boy. Magic Boy. Bulan EXR. Bulan ni. Bulan tu. Pam ESR. Apa dia? EXR punya. Bukan dia buat keluar? Tak ada dia cuba buat sampel, hantar main Malaysia, buat video aja. Belum keluar lagi. ESR ni. Oh, bawa R&D kan? R&D je. Belum keluar lagi. Ambil tu Jojo. Ya. Magic Boy. Yang Magic Boy tu. Bodoh depan. 17 juga. Master Pump. 17 kata ni. Sekarang main kan. 340. Bawa ni. Tadi 60 bulan. Wang dan interest 1.5. Tu kulen. Dia ni. Ada apa Betul ni? dah? Ibu 17.1. Tak ada apa. Okey, dah habis dah. Siap semua. Lepas tu tunggu cover set. Lepas cover set. Cover set saja yang tinggal. Yang lain pun rasa tak ada apa dah kot. Cuma balik nak beli jadi pomen pula Kita tadi nak beli jadi pomen ni lama tak jadi pomen ni. Tak tahu tu. Jadi tu kena nak pergi DIY pula. Pergi beli barang soket-soket apa bala tu. Tu kita pasang. Kita tengok motor tu nak jadi ke mana. Solid tak solid, lawa ke tak lawa. Jadi umur 70 kan. Spek apa-apa. So, let's go.